Gila ke apa? Kerana terlalu obses nak kurus, gadis berusia 25 tahun ini sanggup makan dada ayam rebus sahaja selama 6 bulan. Hasilnya, pankreas dia terus lebur dan mati sehingga terpaksa masuk ke ICU. Doktor memberi amaran keras, diet tanpa minyak langsung seperti ini sebenarnya adalah satu cubaan membunuh diri. Dengar baik-baik. Pankreas anda bertugas untuk mencerna lemak. Jika anda langsung tidak menyentuh minyak, badan tidak akan menghantar isyarat untuk merembeskan jus pencernaan. Akibatnya, jus pankreas yang asid itu akan tersumbat dan bertakung seperti banjir. Apabila tekanan menjadi terlalu tinggi, jus itu tiada pilihan lain selain mencerna organ pankreas itu sendiri. Yang lebih menakutkan, pundi empedu tidak akan mengecut tanpa rangsangan lemak. Cecair empedu akan menjadi pekat sehingga membentuk batu karang, lalu jatuh dan menyumbat terus saluran keluar pankreas. Ini ibarat memerangkap pencuri di dalam rumah. Pankreas anda hancur membusuk di dalam perut akibat serangan dua hala ini. Nak kurus, tetap wajib makan minyak. Pastikan ada sekurang-kurangnya 2 sudu minyak zaitun, avokado atau segenggam kacang setiap hari. Ini adalah suis utama untuk memastikan pundi empedu dan pankreas anda terus bekerja. Jangan disebabkan nak buang beberapa kilo lemak, anda sanggup meruntuhkan dinding utama kesihatan badan sendiri. Ingat, minyak bukan musuh kita, tetapi kejahilan itulah yang membunuh. Malam ini, tambahlah sedikit minyak sihat dalam hidangan anda. Ikuti saya, jom rungkai formula kehidupan.